Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alina Syahira binti Azimi, nombor matriks A194523 akan membentangkan projek akhir bagi kursus LMCP 2522 Kepimpinan Abad ke-21. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dato' IR Dr. Riza Atiq Abdullah bin Oki Rahmat di atas kesediaan mengajarkan kursus ini kepada saya. Saya mulakan dengan pengenalan. Kepimpinan ialah proses mempengaruhi dan mengawal individu atau kelompok untuk mencapai sesuatu tujuan. Seseorang pemimpin juga perlu mempunyai kemampuan untuk memimpin, menginspirasi dan memotivasi orang sekeliling supaya maklumat organisasi dapat dicapai dengan berkesan. Saya menggunakan konsep SMART dalam menetapkan matlamat. SMART ialah strategi yang membantu individu menetapkan matlamat dengan jelas dan terancang untuk mencapai sesuatu tujuan. SMART sangatlah penting kerana konsep ini pertamanya membantu memahami apa yang ingin dicapai, memotivasikan diri untuk mencapai target, membolehkan tujuan dicapai tepat pada waktunya, penilaian dan pembetulan boleh dilakukan jika terdapat kesilapan dan akhir sekali membantu menyusun perancangan supaya target dapat dicapai. Apa maksud SMART? SMART terdiri daripada S adalah specific yang bermakna jelas, M adalah measurable yang bermakna boleh diukur, A adalah achievable yang bermakna boleh dicapai, R ialah realistic iaitu realistik dan T ialah time bound iaitu terikat dengan masa. Bagi komponen S iaitu spesifik, sasaran saya semasa di universiti adalah untuk bergraduasi dengan CGPA minimum 3.67 iaitu dekan di universiti ini. Kemudian saya ingin juga menyertai aktiviti universiti dan kesukarelawanan untuk menimba pengalaman, dan selepas tamat pengajian saya ingin meneruskan pengajian ke peringkat master dalam bidang yang sama pada tahap ijazah sarjana muda iaitu bidang teknologi maklumat. Saya juga ingin memiliki aset sendiri dan membuat pelaburan seperti melabur pada pembelian emas. Bagi komponen M pula, maklumat saya boleh diukur melalui memperoleh GPA 3.5 ke atas setiap semester semasa di universiti, dan saya juga dapat menguasai pengaturcaraan selepas latihan industri dan memiliki aset dan melabur melalui pendapatan hasil kerja selepas tamat pengajian. Bagi komponen A, maklumat ini boleh dicapai dengan menjadi sangat konsisten dalam menimba ilmu dan menguasai pengaturcaraan semasa di universiti serta menguruskan masa dengan sangat baik biarpun menyertai pelbagai aktiviti dan bekerja bersungguh-sungguh untuk membeli rumah dan kereta serta jika mampu memulakan perniagaan dalam talian selepas tamat pengajian. Bagi komponen R, maklumat saya realistik kerana semasa di universiti, saya mengikuti kursus teknologi maklumat untuk meletakkan diri dalam peluang kerja bidang teknologi maklumat. Selepas tamat pengajian, saya akan bekerja dalam syarikat yang terkait dengan teknologi maklumat dan memiliki aset yang tersendiri. Untuk komponen yang terakhir iaitu T, dari segi masa, pada tahun keempat di universiti, saya akan menjalani latihan industri di syarikat teknologi maklumat yang sangat terkemuka. Dan pada tahun 2026, tahun ini merupakan tahun keramat kerana saya bakal menamatkan pengajian dan dengan harapan mendapat CGPA 3.67 dan ke atas. Dan selepas itu, saya ingin menyambung pembelajaran saya ke peringkat master, bekerja dalam sektor kerajaan, dan sebelum umur 30, saya sudah memiliki rumah, kereta dan juga sudah berkahwin. 5 ciri utama dalam diri saya termasuklah amanah, adil, berpengetahuan luas, kuat beribadah dan sabar serta berdepan dengan cabaran. Ciri pertama iaitu amanah. Amanah bermaksud menyampaikan hak kepada pemiliknya dan tidak mengambil lebih daripada haknya. Pemimpin yang amanah dipercayai dan dihormati. Contohnya, semasa bersukarelawanan sebagai seorang kelana iaitu pengakam, saya menjaga peralatan keperluan dan sumbangan dengan teliti tanpa menyalahgunakannya. Adil pula bermaksud membuat keputusan tanpa berat sebelah. Pemimpin yang adil mudah mendapat kepercayaan pengikut-pengikutnya. Contohnya, semasa mengurus aktiviti sukan di universiti, saya memastikan setiap peserta mendapat peluang yang sama rata untuk menyertai pertandingan dan memimpin pasukan.
Seterusnya, berpengetahuan luas bermaksud pemimpin mempunyai ilmu yang tinggi untuk membuat keputusan yang bijak. Contohnya, semasa projek akhir tahun saya menggunakan web programming dan OpenStreet API untuk membangunkan aplikasi yang menyelesaikan masalah komuniti. Tidak lupa juga, sabar bermaksud menahan diri daripada perbuatan buruk dan beribadah ialah taat kepada Allah. Pemimpin yang sabar dapat mengawal emosi dan berkebolehan untuk mewujudkan suasana kerja yang amat kondusif. Contohnya, semasa mengendalikan kelas TikTok affiliate dengan penyertaan seramai 100 orang, saya amatlah bersabar walaupun menghadapi masalah teknikal sambil menunaikan solat tepat pada waktunya. Akhir sekali, pemimpin perlulah berani menghadapi cabaran kerana cabaran adalah peluang untuk belajar dan membina kekuatan. Contohnya, semasa saya menjadi wakil sukarelawan di Raimuna Nasional Indonesia, saya menguruskan logistik dan berserta Malaysia dalam acara besar yang menguji keberanian serta kemahiran organisasi saya di negara orang. Idola kepimpinan saya ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. 5 perkara yang dapat saya teladani daripada beliau adalah: pertamanya, beliau sangat tegas dalam membuat keputusan. Beliau sentiasa berpendirian teguh dalam menentukan hala tujuan negara walaupun menerima pelbagai kritikan. Kedua, beliau juga berfikiran jauh iaitu visionary. Banyak dasar yang diatur oleh beliau seperti Wawasan 2020 menunjukkan pemikiran jangka masa panjang dalam kemajuan negara oleh beliau. Serta beliau amat rajin dan berdisiplin tinggi. Walaupun beliau sudah berusia, beliau amat rajin bekerja keras dan amat komited dalam melakukan tugasan negara. Tidak lupa juga beliau berkemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan sangat tenang. Beliau terkenal dengan pendekatan yang teratur dan rasional dalam menangani isu negara. Akhir sekali, beliau berkebolehan dalam berkomunikasi dengan sangat berkesan. Beliau mampu menyediakan idea yang sangat jelas, meyakinkan dan mudah difahami oleh rakyat yang berbilang lapisan. Kesimpulannya, setiap pemimpin perlulah mempunyai visi yang jelas, ketegasan, disiplin diri serta komitmen untuk membangunkan negara. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang kepimpinannya sebanyak 2 kali memegang jawatan sebagai Perdana Menteri di Malaysia. Keupayaan beliau membawa perubahan melalui dasar yang strategik dan kepimpinan yang berprinsip membuktikan bahawa kejayaan sesebuah organisasi atau negara bergantung kepada keteguhan pemimpinnya dalam membuat keputusan yang tepat dan bertanggungjawab. Sekian, itu saja pembentangan projek akhir bagi kursus ini. Saya Nur Alina Syahira ingin mengundur diri. Jumpa lagi.